Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita ingin belajar tentang sejarah tingkatan 5 KSSM bab 7 membina kesejahteraan negara dengan tajuk kecilnya Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk yang lain. Di bawah tajuk Dasar Kebudayaan Kebangsaan ataupun singkatannya DKK, ada 6 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, sejarah pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Yang kedua, prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Yang ketiga, matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Yang keempat, agensi pelaksana dasar kebudayaan kebangsaan. Yang kelima, cetera warna Malaysia. Dan yang keenam, penggiat budaya. Okey, untuk sejarah pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan ini sebenarnya digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang diadakan pada tahun 1971. Bila dia digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan tahun 1971. Ingatlah, dasar kebudayaan kebangsaan ini digubal dan diperakui dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Kongres Kebudayaan Kebangsaan ini merupakan lanjutan kepada Kongres Kebudayaan Melayu yang diadakan oleh Kongres Rakyat pada tahun 1956. Kongres Kebudayaan Kebangsaan dirasmikan oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia kedua di Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya. Kongres ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jadi dasar kebudayaan kebangsaan ini telah digubal dan diperakui oleh Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Kongres ini dianjurkan oleh siapa? Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia. Prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan ada 3 prinsip yang utama. Yang pertama, berteraskan kebudayaan rakyat yang berasal dari rantau ataupun kepulauan Melayu. Kebudayaan itu berasal daripada mana? Kebudayaan rakyat yang berasal daripada kepulauan Melayu. Rakyat kepulauan Melayu. Kebudayaan lain ataupun unsur kebudayaan lain yang sesuai ataupun wajar diterima sebagai elemen penting. Kebudayaan lain kita terima tak? Ya, kita terima. Kebudayaan yang wajar sahaja. Islam menjadi unsur terpenting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan semua sekali ada 3. Yang pertama, dia berteraskan ataupun berasaskan kebudayaan rakyat yang berasal daripada kepulauan Melayu. Yang kedua, kebudayaan lain yang wajar diterima. Yang ketiga, Islam menjadi unsur terpenting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Ada 3 matlamat yang utama. Yang pertama, mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Yang kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Dan yang ketiga, memperkaya ataupun mempertingkat kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Kualiti kehidupan manusia dan juga kualiti kehidupan dari segi kerohanian mestilah seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Jadi semua sekali ada 3. Perpaduan, kepribadian kebangsaan dan juga mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian agar seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Agensi pelaksana dasar kebudayaan kebangsaan semua sekali ada 3. Bermula dengan semua kementerian, agensi kerajaan dan jabatan kerajaan yang berkaitan. Contoh agensi pelaksana dasar kebudayaan kebangsaan. Yang pertama, mestilah Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Yang kedua, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan. Yang ketiga, Majlis Kebudayaan Negeri. Yang keempat, Istana Budaya. Dan yang kelima, Akademi Seni, Budaya dan Warisan Kebangsaan. Singkatannya ASWARA. Akademi Seni, Budaya dan Warisan Kebangsaan, ASWARA. Kementerian ada, Jabatan Kerajaan ada, semua agensi pun terlibat. Program Cita Warna Malaysia merupakan promosi pelancongan yang memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Ada 4 perkara diperagakan kepada pelancong. Yang pertama, kebudayaan, pakaian, tarian dan juga nyanyian rakyat Malaysia. Program ini diadakan setiap bulan Mei pada setiap tahun dengan melibatkan rakyat pelbagai kaum dan juga budaya. Ya, setiap rakyat mempunyai tarian, pakaian dan juga nyanyian kaum masing-masing. Sebab tu
Citra warna Malaysia ni memperagakan apa? Memperagakan pakaian, tarian, nyanyian dan juga kebudayaan kepada pelancong. Bila diadakan? Pada bulan Mei setiap tahun. Penggiat budaya. Ramai tokoh dan penggiat budaya yang tersohor lahir daripada dasar kebudayaan kebangsaan. Tokoh tersebut memberi sumbangan terhadap proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan kebangsaan. Sumbangan mereka menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi dan memartabatkan khazanah asli negara. Tengok contoh penggiat budaya. Yang pertama adalah Azhar Aziz ataupun dikenali sebagai Mak Engku. Beliau adalah tokoh budayawan. Yang kedua, Hamzah Dolmat. Beliau adalah seni muzik tradisional. Yang ketiga, Lim Switing, pakar kesusasteraan Melayu. Yang keempat, Samuel Das, iaitu muzik tradisional India. Kemudian Suhaibun Yusof, budaya dan kesusasteraan Sabah. Dan last sekali, Matthew Ngau Jau, muzik tradisional ataupun dikenali sebagai Sapa di negeri Sarawak. Okey, kita tengok sikit contoh soalan objektif. Soalan yang pertama, mengapakah dasar kebudayaan kebangsaan dibentuk? Pilihan jawapan A, perpaduan kaum, B, pemurnian akhlak, C, persediaan tenaga kerja dan D, pembentukan modal insan. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, A, perpaduan kaum. Pandainya. Okey, soalan kedua. Apakah prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan? Prinsip, ada 3 prinsip. Ingat lagi. Yang pertama, kebudayaan barat menjadi panduan. Yang kedua, unsur kebudayaan lain ditolak. Yang ketiga, agama Islam sebagai unsur terpenting. Yang keempat, kebudayaan penduduk asal Melayu sebagai tunjang. Okey, pilihan jawapan A 12, B 14, C 23 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, D 3 dan 4. Pandainya. Citra warna Malaysia diadakan untuk memperagakan 1 roman tarian, 2 roman pakaian. 2 roman makanan, 3 roman permainan dan 4 roman kebudayaan. A 12, B 14, C 23 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, 1 dan 4. B. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, soalan yang keempat. Antara berikut yang manakah merujuk kepada agensi pelaksana dasar kebudayaan kebangsaan? Agensi pelaksana. 1 roman Majlis Kebudayaan Negeri. 2 roman Jabatan Pendidikan Negeri. 3 roman Dewan Bahasa dan Pustaka. 4 roman Akademi Seni Budaya Warisan Kebangsaan. Singkatannya Aswara. Okey, pilihan jawapan A 12, B 14, C 23 dan D 3 dan 4. Okey, sekali lagi pelajar cikgu, mana satu pilihan jawapannya? Ya, 1 dan 4. B. Pandainya. Okey, soalan objektif yang terakhir. Gambar berikut menunjukkan Azhar Aziz, iaitu tokoh wanita negara. Apakah sumbangan beliau kepada negara? A. Memajukan sukan negara. B. Memajukan ekonomi negara. C. Menyatu padukan masyarakat. Dan D. Memartabatkan khazanah asli negara. Okey. Buat kali yang terakhir, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, D. Memartabatkan khazanah asli negara. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, ini adalah contoh soalan struktur, markahnya 244. Baiklah, kita bincang satu persatu. Soalan A ditanya, dasar kebudayaan kebangsaan digubah dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Soalan tanya, nyatakan 2 prinsip dasar tersebut. Apakah anda soalan? Prinsip dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, tengok di ruangan jawapan dia ada nombor 1 roman dan 2 roman kan. Bermaksud jika ada nombor roman di ruangan jawapan, jadi pelajar perlu jawab terus saja. Tak perlu ambil pembuka soalan. Jadi 1 roman jawapannya berteraskan kebudayaan rakyat yang berasal dari rantau ataupun Kepulauan Melayu. Dan 3 roman unsur kebudayaan lain yang sesuai diterima. Ada lagi tak prinsip? Ada lagi 1. Unsur dalam agama Islam ataupun agama Islam menjadi unsur terpenting dalam dasar kebudayaan kebangsaan. Tambah 3 roman di bawah tu. Ingatlah, dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi bagi jawapan lebih. Sehingga risau pemeriksa tak potong markah pun. Malah pemeriksa akan sangat tolong untuk kamu dapat markah penuh. Okey, soalan B dia tanya, jelaskan tujuan dasar kebudayaan kebangsaan yang diperkenalkan. Ingatlah, ada 3 tujuan dasar kebudayaan kebangsaan.
Okey, tengok di ruangan jawapan soalan B ni, tak adakah nombor 1 Roman dan 2 Roman? Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Tujuan dasar kebudayaan kebangsaan diperkenalkan ialah untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Titik. Lepas titik, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Ataupun menggunakan penanda wacana. Selain itu, di samping itu, seterusnya. Di sini cikgu nak ajak menggunakan number. Jadi kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Lepas kedua, ketiga, memperkaya ataupun mempertingkat kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian agar seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Okey, last sekali soalan keempat dia tanya. Bagaimanakah dasar kebudayaan kebangsaan mampu memperkukuh keselamatan negara? Apa kehendak soalan? Bagaimanakah dasar kebudayaan kebangsaan mampu memperkukuh keselamatan negara kita? Okey, di ruangan jawapan tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa tadi? Ya, ada pembuka soalan. Ambil balik pembuka dekat soalan. Dasar kebudayaan kebangsaan mampu memperkukuh keselamatan negara dengan mewujudkan kerjasama antara kaum dalam program yang dianjurkan oleh agensi pelaksana dasar kebudayaan kebangsaan. Titik. Contohnya, program Citra Warna yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Huraiannya, hal ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum. Dalam sekali kesannya, perpaduan antara kaum semakin utuh di dalam negara kita. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.